Kali ini kita nak cerita pasal Hakim Danish di Essen dengan Toby Performance. Aku nerd, rider yang sangat obses dengan racing motor. Hakim Danish bermula daripada petak ke-16. Nampak dia struggle masa sesi qualifying. Walaupun dia dapat direct masuk Q2, tapi dia cuma berjaya pada kedudukan ke-16. Banyak dah orang yang pandai-pandai timbul sekarang ni semenjak ikut Moto3 dengan Hakim Danish ni. Tim keluarkan dia lambat lah, dah tersangkut tak sempat buat time lah. Jadi kepada tim MT Helmet MSI ni, bolehlah consider kepada individu ni untuk menggantikan strategis dalam pasukan korang. Walaupun start daripada kedudukan ke-16, tapi potensi Hakim Danish tu jelas terpampang masa race utama. Satu-satu dia potong sampailah pada satu tahap dia berada pada kedudukan kedua. Masa ni dah berkata-kata dah dalam hati, kita tengok menang lagi sekali ke Hakim Danish ni. Tapi kerana pace Hakim Danish dekat sini tak sebaik macam di Brno, dia terpaksa push lebih sikit dan malangnya tayar dia habis lebih awal dan kehilangan position sampailah akhirnya habiskan race pada kedudukan ke-10. Kedudukan ke-10 ni, macam aku cakap hari tu, ialah kedudukan top 10 dalam kelas Moto3 yang dikira sangat baik. Tapi sebab Hakim Danish dah pernah podium tempat ketiga dan menang pula di Brno, top 10 ni rasa macam tak ada apa-apa. Yang inilah kita punya turn pula untuk betulkan mindset kita. Zulfahmi Khairuddin sendiri cakap, expectation peminat dan dia sendiri pun kena lebih realistik untuk Hakim Danish. Sebagai seorang rookie, result dia akan sentiasa tak konsisten untuk sepanjang musim pertama ni. Bukan Hakim Danish seorang je, kita tengok rookie-rookie yang lain macam Uriarte dan juga Beda. Ada masa diorang dekat depan, ada masa diorang dekat belakang. Diorang sedang menimba ilmu dan menimba pengalaman dalam kelas Moto3 yang sangat kompetitif. Fahmi tambah lagi, dia pun tak sangka Hakim Danish boleh dapat kemenangan secepat macam ni. Ini menunjukkan Hakim Danish berada pada landasan yang betul dan cuma perlu teruskan apa yang dia buat sekarang ni. Cuma expectation peminat aja yang kena dibetulkan. Kita kena rasa seronok top 10 ni pun dah sangat hebat untuk seorang rookie. Sekarang ni berita baiknya, lebih ramai orang yang tak pernah follow MotoGP pun sejak dengar nama Hakim Danish dah mula ambil tahu pasal MotoGP. Mula tengok race dan mula komen. Benda ni bagus sebab exposure terhadap motosikal ni lebih banyak. Orang pun lebih respect dengan pelumba-pelumba motor dan sponsorship pun ada lebih nilai untuk sponsor rider. Sisi buruk dia pula, bila kita dah follow Moto3 dengan sebegini rapat, bila kita tengok MotoGP, kita dah tak rasa apa. Terasa hamba dan rasa malas nak tengok dah. Bila aku buat video pasal MotoGP pun, soalan pertama yang timbul ialah tak sabar nak tunggu video Hakim Danish keluar. Apa-apa pun sebelum kehilangan grip dan jatuh ke kedudukan ke-10, Hakim Danish dah berjaya hiburkan kita semua. Dah berjaya mendebarkan jantung kita semua dengan fight dengan rider-rider yang lebih season dalam Moto3 macam Quiles dan juga Almansa. Itu pun dah cukup untuk buatkan kita rasa bangga. Seorang rookie daripada Malaysia berjaya mencabar rider-rider daripada Spain. Race terusnya di Sachsenring 2 minggu lagi. Moto3 boleh diikuti dengan Sport TV Now.